Dah masuk tahun baru 2026, which means aku kena let go kasut-kasut lama aku untuk ada slot atau ruang untuk membeli kasut-kasut baru untuk tahun ni. So, aku sayang nak let go tapi aku have to do it. Kedua-dua ni ialah TLSS Tactician. Memang sayang sebab sedap gila kasut ni. Full kangaroo leather and the technology is amazing, man. So, dekat sini ialah TLSS Tactician Gold full kangaroo leather warna silver dengan pink. Okay, full kangaroo leather. Ada T-Tempo punya teknologi dekat sini. And then dekat dalam ni ada kat dalam ni lah ada the T-Carvo punya insert, ada T-Flash Foam dekat dalam ni untuk cushioning. Memang sedap. Aku dah pakai lebih 10 kali tapi tengoklah. Cantik lagi. Dah lah aku jaga kasut so masih lagi cantik dekat sini. Of course the only thing yang aku nak bagi tahu korang ni ni lah dia punya insole dia ni, dia punya sponge tu cepat dia terkeluar macam tu lah. Tapi not a big deal lah unless korang boleh ganti saja insole yang lain. And dekat sini ialah TLSS Tactician Light Year of the Snake punya edition. Dia lebih kurang je macam goat, cuma dia punya kulit kangaroo dia ni nipis sikit, kurang padded lah. And then more structure punya stitching, nampak tu. Compare this one, kurang sikit stitching ni. Yang ni lagi banyak stitching untuk bagi structure. And dia tiada T-Tempo kat macam ni. Dia tiada T-Tempo kat sini. So pun sedap. Sayang dah lah Year of the Snake ni macam special edition kan. Kedua-dua ni size 7 UK ataupun 26 cm. Fitting dia sama macam Mizuno Morelia 2. Mizuno Morelia 2 Japan. Aku nak let go. Setiap pasang ni RM400 sahaja. Kau dapat lah the kotak ni semua. And also aku bagi tahu korang, aku dah siap pasang tali Mizuno Zero Glide dekat sini warna silver ni. Jadi kau dah dapat satu extra bukanlah aksesori. Boleh lah aksesori yang aku dah pasang dah dekat sini. Ni pun ada T-Carvo insert. Dua-dua T-Carvo insert. Lebih kurang je dua-dua kasut ni. Dua-dua memang ringan. Memang sedap. So kalau minat, korang tahulah macam mana nak contact aku.